Okay, itu saja. Kita fokus balik tentang kes rayuan pagi ni. Wah, ramai dah teka betul Kau memang terbaik lah. Kita kasih sikit je lah. Tak nak sinar matahari isi tadi. Okey, nampak gayanya. Diorang sedang berbincang sesuatu lah guys dekat situ. Tapi tidak mengapa, Min akan stay sini sampai perbicaraan ni habis. Untuk korang tahu. Ada perbicaraan awal di atas bawah. It's on the ground floor. So you can see the family, his friends all are waiting outside. 5 million tunjuk muka tak boleh lah. Min menjalankan tugas ni. Min kena sikap profesional. Bateri cukup tak? InsyaAllah cukup. Tak pun Min kena berehat seketika lah. Untuk save bateri. Untuk sampai habis perbicaraan tuntutan kes rayuan Syed Saddiq hari ni ya. Pukul berapa result? Min tak pasti, tapi insyaAllah anggaran dia dalam pukul 1 hingga 3 petang je lagi. Sebab semalam kes tuntutan habis dalam pukul 2 petang. So mungkin hari ni sedikit lama lah, sebab hari ni hari yang kedua. Ya, Min tak ada phone stand. Min pegang pakai tangan je guys. Sebab tu goyang-goyang. Sorry ya, yang mana pening tu. Tak apa, next time kalau Min sampai, Min bawa phone stand. Suara Min macam Space Dolah pula. Ada. Bella ada tak? Bella ada guys. Tapi mungkin Bella depan tu kot. Seorang je ke? Min hadir hari ni bersama 2 orang je. So kalau ke mana korang tak tahu, Min juga update dekat sini. Okay, kalau korang nak tengok YB Syed Saddiq tadi, dia dah hadir depannya tadi, korang boleh pergi ke profile Min dan support sikit video ni. Kasih tap-tap like sikit. Tanpa sokongan korang, siapalah Min. Sebabkan korang lah. Thank you. Kenapa ramai suruh Min sebut tahukah anda ni? Okay. Min try sebut. Tahukah anda hari ini merupakan hari kedua case proceeding YB Syed Saddiq. Syed Saddiq dah masuk ke? Rasanya sudah. Oh, trademark Space Dolah. Space bulan. Tukar nama Okay guys, korang nak dengar apa lagi? Nak ulang korang nak Min ulangkan ke ulasan kes tuntutan
tuntutan rayuan Syed Saddiq hari ni? Tak nak ulang. Okey. Minta ulang. Baik. Minta ulang. Sebab korang mungkin semua dah tahu kot tentang kes rayuan hari ni kan? Apa? Hari ni Min extra tak ada. Hari ni Min bulan dengan Vocat je ada. Santai guys. Ada sesuatu lah berlaku di situ. Baca doa kot. Itulah. Pun tak sure kenapa ramai berkumpul di depan entrance Istana Kehakiman ni. Kalau korang nak tengok wartawan-wartawan kat sini, semua tengah setting mic, sedang berada di hadapan kamera untuk buat stand apa.